Jalan jam sikit ya geng. Malam ni, malam tak malam lah, dah pukul 2 pagi dah kita. 11 hari bulan Mac 2026. Hari-hari boleh katakan dekat jalan ni dia orang tutup satu jalan lorong untuk diorang baiki jalan pada sekitar pukul 1-2 pagi. Semalam pun macam ni juga jam. So minggu depan orang ramai dah start cuti nak balik kampung sempena perayaan Aidilfitri. So kawan-kawan yang memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hati-hati mandu, jangan terlalu laju. Okay. Okay guys, jumpa lagi di video akan datang. Jalan pun dah sedikit lancar